Salam sejahtera, salam selamat pagi Malaysia. Macam nak mati. Pagi ini kita akan ke satu spot rahsia di mana Haras tidak tahu. Okey, dan ada di sini Safarudin, tukang kebun. Dia tak sporting hari ni. Hijau tu siapa? Okeylah. Yeay, kembali lagi bersama saya. Mic kat aku kot. Kita punya perjalanan nak ke Sendat. Cepat apa? So guys, Jangan dekat sangat. kita on the way nak ke hutan Lipur, Sungai Sendat. Ni anak saya. Ni Pak Su, adik saya yang bila dah besar berguna. Oh, masih tak ada bang. Nasib baik berguna. Berguna. Nama mana bang? Kamera mahal terus jadi cantik. Off sekejap. Apa? Apa? Dah. Anak kipas. Anak Oi. kipas. Ni kalau buat mukbang dengar lah. Dengar lah. Kau dekat-dekat sangat pun dengar. Orang letak kat parab. Kalau buat mukbang dengar. Punya kahak. Okay, selamat datang ke Sungai Sendat. Jadi ya. Okay. Kita hari ini bersantai-santai. Okay, Haras. Mari. Ya, sebenarnya hari ini cuti di Pawali. Jadi kita manfaatkan cuti kita dengan bersantai. Hailing. Aduh. Kau punya video mana? Kau punya handphone mana? Okey. Nak. Jadi kita sekarang sudah selesai setup. Sini adalah geng-geng mak-mak di gazebo. Yang tak mampu untuk berada di dalam kemah. Ya. Jadi sekarang Apa? nak masuk air. Masuk dah ke Haras? Nak masuk air. Pergilah tengah sikit. Masuk-masuk boleh pergi tu.
Cok, jom. Pegang. Pegang. Sini pegang. Sponsor by nasi lemak danau. Apa pandangan Memi untuk hari ni? Saya berbesar hati kepada Encik Safarudin daripada kampung Benta, sebab dia sanggup menghadirkan diri walaupun terdapat kontena yang belum disusun kasut. So sebelum kita lipatkan dia, saya cukup dengan pujian tu. So kita tak sabar nak tunggu dia ajak kita angkat barang pindah rumah. So kita tunggulah nanti bulan 2 nanti kita akan 2 hari 1 malam. Okey, Memi pula. Memi pula siapa pula? Sepatah dua kata. Terima kasih kepada Memi kerana tapi aku sakit hati lah. Kerang cakap janji kerang tapi tak bawa kerang. Saya dimalukan awak tiada. So kerang kita tak belilah. Okey, terima kasih ya. Adik-anak, anak-anak, Aras, apa perasaan anda? Ada lama tak pergi salam? Lah. Tak tahu. Malah. Jangan. Yusuf, apa perasaan anda? Pergi sapa je. Entah. Are you happy today? Happy today. Okay. You main apa hari ni? Main pantai. Ini pantai ke? Ya. Bukanlah. Ini sungai. Sungai. Best tak Aras? Best. Apa yang Aras paling best sekali? Tanya apa pula? Sebab Bukan orang dengan makcik ke? Tanya apa pula? Tanya apa? Apa? Apa yang bestnya apa? Oh, tadi siapa jatuh? Jangan jadi monkey, duduk. itu. Jatuh. Yusuf, kenapa you jatuh? Dia macam bari. Okey, Hawa pula. Hawa. Apa perasaan anda hari ini, Hawa? Ya. Ya. Apa perasaan anda hari ni, Hawa? Macam AI cakap. Saya ni kata-kata. Afan, apa perasaan anda hari ni? Afan best. Best tak? Nak? Palali lu. Aras pula. Afan cakap apple. Abe. Apple. Abe. Apa? Iso, Afan, duck. Sebab dah duck. Sagap Zahri. Alah, Afan ni, dia tak nak kasi kerjasama je untuk bersembang je. Dia lagi tertarik untuk bermain dengan ni. Habislah penuh lah kereta orang ni. Jangan main. Tak. Okey, Abi apa sepatah dua kata untuk hari ni? Tajuk apa? Untuk Jangan hari datang ni. sendat. Makin jauh. Hari ni hujan. Air kotor. Kata-kata yang appreciate orang. Terima kasih. Nak appreciate siapa? Siapa-siapa lah. Terima kasih Zarik kerana memberi Jadi sepatah Zarik. dua kata. Jadi itu sajalah kata-kata Baik. saya. Boring lah Abi ni. Bagi kata yang memboringkan. Okey, untuk Yana sepatah dua kata. Sepatah dua kata. Untuk Zarib sepatah dua kata untuk hari ni. Tak puas lah mandi sebenarnya. Hujan je lebih. Okay, bye. Okey, so tamatlah sudah ekspedisi kita di Sungai Sendat. Ekspedisi. Jadi kami dah menuju keluar. Sangat membosankan kerana hari ni hari yang hujan aje. Sebab itu dah apa? Diorang slow. So hujannya ini tengah hari ni sudah hujan dah. Pukul 1 macam tu dah kan, pukul 1 kan. 1 tu dah hujan dah. So tak best sangat air ni, tak mandi sungai sangat. Lebih kepada hiking. Aku tak mandi langsung. Sudah mandi hujan. Bodohlah duduk dekat tu. Okay lah, so jom lah balik lah. Tak edit ke tak video ni, aku pun tak tahu. Busy semua.